Ibu, adik nak beritahu something ni, Bu. Tapi tak Beritahu tahulah apa? benda tu berita gembira ke sedih. Oh, adik dapat sambung belajar ke? Tapi adik macam tak berminat nak sambung belajar. Kenapa? Pergi je lah. Tak semua orang dapat peluang ni. Tapi nanti adik rindu ibu. Apa dia? Sambung belajar? Baguslah tu. Pergilah cuba. Mana tahu ada rezeki. Peluang bukan datang selalu. Betul lah apa ayah cakap tu. Pergi je lah. Ni untuk masa depan adik. Nanti kalau cuti-cuti adik balik lah. Bolehlah hilang rindu tu kat ibu, kat ayah. Tapi tak apalah. Adik okey je. Semangat aku yang Dah sampai dah Najihah ni lah hostel kamu. Selamat datang. Bilik ada 3 kosong. Pilihlah nak bilik yang mana. Awak bilik tu. Acik nak tanya boleh ke? Boleh, Cik. Berapa jarak sini daripada hostel ke kolej? Oh, jarak sini ke hostel dalam 8 minit macam tu lah kalau jalan kaki. Oh, kalau nak beli-beli barang senang lah nak dapat. Banyak je kedai dekat-dekat. Ada Giant dekat situ. Kat sana pun ada supermarket. Oh, bolehlah nanti awak jaga anak acik. Dia tak suka sangat berkawan-kawan ni. Dia anak tunggal kan? Oh, boleh je saya kawan dengan dia. Saya boleh jaga dia. Oh, Najihah dah pilih bilik dah? Nah, bilik tengok cantik. Oh, itulah ibu balik dululah. Duduk sini elok-elok, belajar rajin. Lepas tu, pilih kawan tu yang elok-elok tau. Boleh ke? Boleh, Bu. sokongan saudara memberi kekuatan padaku. Assalamualaikum kelas. Okay. Selamat datang kepada semua pelajar baru pada semester ini. Okay. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad sebagai pensyarah awak pada semester ini. Okay. Macam biasalah, untuk hari pertama kelas kita takkan belajar teruslah, kita akan sesi pengenalan diri lah. Okay. Jadi hari ini saya harap pelajar dapat perkenalkan diri masing-masing. Okay. Siapa secara sukarela untuk perkenalkan diri? Saya. Okay, boleh berdiri. Nama saya Najia binti Ismail. Boleh panggil Jiha. Asal Kelantan. Kalau umur pula tak boleh bagi tahu sebab rahsia. Kalau adik-beradik saya anak tunggal. Kenapa masuk sini? Sebab saya nak banggakan mak ayah saya. Selamat berkenalan. Ibu. Ya, Jiha. Ibu baru balik kerja ni. Jiha kat sana macam mana? Okey je. Cuma adik rindu ibu lah. Rindu ibu sangat. Tak sabar nak balik nanti. Jangan macam tu, Jiha. Ini pengalaman yang sangat penting dalam hidup. Bersabarlah, ya. Bye, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sayang, Ibu. Baiklah, Jiha. Ibu pun sayang Jiha juga. Bye-bye. Okey, semua hari ni kita ada test Business Analytics CCP 3023 selama 3 jam. Jadi saya telah letakkan semua soalan kat atas meja. Sebelum tu saya nak tanya Najihah mana? Najihah dia tak datang. Dia cakap dia tak sihat. Tak datang ke? Saya dah cakap hari ni ada test. Awal bulan nanti saya dah bagi tahu hari ni kita akan ada test. Kalau tidak saya akan bagi markah kosong. Tak apalah, kalau macam tu nanti suruh dia jumpa saya dan semua dah boleh mula menjawab test anda ya. Terima kasih. Subtopik PGCA cycle. Okay.
PDCA for term, P for plan, D to do, okay, refer to do, C refer. Nadia? Nadia? Kenapa awak tidur dalam kelas ni? Alright. Jadi that's all. Thank you untuk kelas hari ni. Jadi tamatlah kelas kita hari ni. Jadi yang lain boleh bersurai. Kecuali Najiah binti Ismail. Jumpa saya sekejap. Okay, terima kasih saya. Okey. Pergi dulu Nanti malam ni jadi tak sir? Jadi. Kenapa, sir? Boleh ambil kursi. Okey, Najiah, kalau tengok pada prestasi awak ni, kemungkinan besar awak boleh repeat semester ni. Jadi saya harap orang lain tak boleh ubah tahu awak. Awak kena ubah diri awak sendiri. Kalau awak yang tak nak berubah, datang macam mana sekalipun orang yang hebat datang bagi nasihat pun takkan dapat selesaikan masalah awak. Jadi saya harap awak yang berubah lah. Minta maaf, sir. Sekali lagi saya minta maaf. Okeylah. Saya harap lepas ni awak boleh bagi komitmen dan fokus dalam kelas balik. Boleh. You, kenapa you tadi? Sir tiba-tiba panggil you pula. Tak tahu dah apa salah tiba-tiba hari dia kena marah. Tak tahu kena. Tak. Apa masalah sir dah hari ni? Tiba je. Sikit je. Cuma kita pergi garuk. Jom ah. Abang ada orang call tu, angkat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Ada apa? Saya nak tanya tentang anak saya, Najiha. Kenapa tu Encik Ismail? Sebab ni saya call dia tak angkat-angkat. Jadi saya nak tanya macam mana perkembangan dia macam mana dekat sana. Saya risaulah. Untuk pengetahuan Encik Ismail, saya dah jumpa dia tadi. Dia memang problem lah setakat ni. Problem. Untuk pengetahuan, dari sudut kehadiran dia pun banyak tak ada kelas, test dia tak datang. Lepas tu assignment, tugasan-tugasan dia pun banyak yang dia tak hantar lagi lah setakat ni. Ni sekarang ni dia dekat mana? Dia ada je di hostel. Sebab saya call dia tak angkat. Lepas tu saya check pun dia tak balas. Itulah yang kita pihak kita orang pun macam tu jugalah. Nak maklunya memang setakat ni problem dia tu makin menurun lah. Okay, tak baiklah cik. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. You all, bulan depan kita pergi Jepun nak? Cuti-cuti situ. Wow. Jepun guys. Betul lah, boleh tengok Bukit Sakura. I pun teringin nak pergi Universal Studio tu. Oh, itu best tu. best place. Wah, tu Kan? sekali kita macam mana nak plankan dia? On the way ke airport, naik kereta I. Nak? Boleh. Okay, macam tu kalau flight punya aku support lah senang. Okay. Makanan saya belanjalah. Kalau you Jiha macam mana? Kau ada support-support kami ke tak? Saya tak ada duit. Ya, you ni the best lah macam ni. You ni sisi you je tak ada duit. Ni aku tak seronok ni. Kan kita orang dah plan-plan, tiba-tiba kau tak boleh pergi. Mesti kita orang je nak kena belanja. Kan semua benda kita orang nak kena bayar. Takkan nak tak ada duit nak simpan. Dah sikit-sikit je pun. Bukan mahal sangat pun. Dia ada RM1,500 je pergi Jepun. Yang lebih tu kita orang cover lah. Takkan sikit pun tak boleh nak keluar. Dah, kena kata jangan kawan macam ni. Selama ni belanja dia Mana saya cakap macam ni? Jom lah. You janganlah pergi. You guys. You guys.
Adik balik ke tak minggu ni? Semangat aku yang membara, sekuat semangat bercinta. Ku rela tinggalkan segalanya. Assalamualaikum semua. Bukan ku lupa, ku tak akan lupa. Semuanya ku bawa ke situ. Soalnya di mana ke situ berada. Soalnya siapa berani ikut aku. Mereka kata. Najia, awak tahu tak masalah awak apa? Ha? Betul tak tahu? Tak. Kalau tengok pada prestasi awak semasa ni jatuh. Test awak tak buat lagi, tak ambil. Orang lain semua dah ambil. Assignment tak hantar. Ni dah minggu ke berapa? Kehadiran awak tu dah macam cik semua dah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak payah gelak bodoh. Dah karakter tadi. Mana dah tahu cik semua? Elah saja.